menceritakan tentang fitnah ataupun ujian-ujian yang besar di akhir zaman, dan juga bagaimana nak mengatasi ataupun nak menjaga diri ketika berlakunya pelbagai ujian yang besar ini. Sambungan pada hari ini, warawa Abu Dawud, dan telah riwayat Abu Dawud oleh Abu Dawud, telah riwayat oleh Abu Dawud an Abi Musa, daripada Abi Musa, daripada Abu Dawud, daripada telah riwayat oleh Abu Dawud an Abi Musa, daripada Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh ambil semayang kalau ngantuk lah, kalau ngantuk boleh ambil semayang. Farhan, Syahidah, kalau ngantuk boleh ambil semayang lah. Boleh tunjuk depan sikit tadi ya, InsyaAllah. Farhan, okey? Okey, boleh tahan? Okey, kalau ngantuk ambil wuduk. Warawa Abu Dawud an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina aidikum fitanan, inna baina aidikum fitanan ka qita'il laylil muzlimi, ka qita'il laylil muzlimi, inna bahwasanya, baina aidikum di antara kamu ataupun di hadapan kamu, baina aidikum di hadapan kamu, fitanan ada beberapa fitnah. Nabi kata apa? Di depan kamu, di hadapan kamu ada beberapa fitnah, beberapa ujian yang besar. Ka qita'il laili, fitnah itu umpamanya seperti beberapa potongan malam. Malam itu al-muzlimi, malam yang sangat gelap, malam yang sangat kelam, malam yang sangat hitam. Itu perumpamaan yang Nabi bagi. Nabi kata apa? Fitnah itu macam malam yang gelap gelita. Bila malam gelap gelita, kita bila berjalan waktu malam yang gelap gelita kelam, tak nampak jalan. Jalan tak nampak. Subhanallah, kalau silap langkah sikit saja ataupun silap sikit saja dalam perjalanan kita waktu malam yang tak ada lampu, gelap gelita kelam, silap sikit boleh jatuh longkang, silap sikit boleh jatuh gaung, silap sikit boleh jatuh bukit, macam-macam benda. Silap sikit boleh masuk lubang. Itu perumpamaannya. Perumpamaan yang dikatakan fitnah itu macam malam yang gelap. Subhanallah, maknanya bila fitnah itu datang, bila fitnah itu tiba, bila fitnah itu muncul, maka ramai orang tak nampak yang mana yang betul-betul yang hak, yang manakah yang benar-benar benda yang sebenar, dan yang mana satukah yang betul-betul benda itu benda yang batil ataupun benda yang salah. Kadang-kadang yang salah dipertahankan, yang benar pula dijatuhkan ataupun dimusuhi. Subhanallah. Sebab apa? Sebab fitnah terlalu dahsyat. Sebab itu kadang-kadang orang yang kita tengok yang dulunya subhanallah, masya Allah,
orang yang baik, orang yang elok, orang yang bagus, tiba-tiba boleh berubah. Bagusnya dia, eloknya dia, baiknya dia boleh berubah. Sebab apa? Sebab sudah termasuk di dalam kegelapan fitnah. Ada yang sanggup bertelingkah, bergaduh kerana dunia. Ada yang sanggup memutuskan silaturahim, bahkan sanggup menggadaikan agama demi sedikit keuntungan dunia dan seumpamanya. Subhanallah, macam-macam. Orang yang selamat, orang yang sentiasa bergantung kepada Allah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, yang ada ilmu, yang ada panduan, yang ada pengajaran. Maksudnya yang tak putus mengaji dan mengaji, belajar dan belajar. Subhanallah, menjadikan cahaya dalam kehidupannya. Dia nampak panduannya, nampak jalan yang mana betul, yang mana yang salah. Dan kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Cepat-cepatlah kamu ataupun bersegeralah kamu buat apa? Melakukan amal soleh. Bersegeralah olehmu, cepat-cepat buat amal kebaikan, ibadat, ketaatan dan macam-macam lagi benda yang baik, amal soleh. Bila cepat itu? Sebelum datangnya fitnah. Yang fitnah itu seperti malam yang gelap, malam yang hitam. Subhanallah, Nabi suruh banyakkan amalan sebelum datang macam-macam ujian yang besar. Sebab apa banyakkan amalan? Sebab amalan yang banyak itu akan menguatkan iman. Sebab dia buat amal, dia jaga amalnya, dia solatnya, dia jaga, dia tambah lagi solat sunat. Kemudian dia baca Quran, macam-macam amalannya yang dia buat. Bila tambahnya taat, maka tambahnya iman ataupun kekuatan iman. Bila hati dah kuat dengan kekuatan iman, maka insya-Allah dia akan lebih mudah dan juga lebih kuat untuk bertahan ketika mana menghadapi ujian, ketika mana menempuh cabaran ataupun fitnah yang datang, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi SAW. Tapi kalau hati yang kosong daripada ilmu, tak ada pengajian, tak ada ilmu, tak ada panduan, tak ada amal. Dah ilmu kena beramal. Kalau ilmu sahaja tak beramal, macam pokok yang tak berbuah, tak bermanfaat. Maka ada ilmu, dia amal. Maka dengan amal itu juga akan menambahkan iman, kekuatan iman. Mudah-mudahan bila mai sahaja macam-macam ujian, maka menjadi kemudahan untuk dia melalui fitnah ataupun menghadapi ujian-ujian tersebut. Subhanallah. Dan kata Nabi SAW, akan datang ke di hadapan kamu ini fitnah macam malam yang gelap, yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Nabi SAW, berpagi-pagi seorang laki-laki fiha padanya pada fitnah itu mukminan dalam keadaan beriman. Subhanallah, waktu pagi dia beriman. Wa yumsi, dan berpetang-petang ia kafiran, petang-petang sudah pun kufur kepada Allah. Pagi beriman, petang dah ingkar. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan juga petang, waktu petang itu laki-laki tersebut dalam keadaan beriman. Dan masuk je waktu pagi, laki-laki tersebut dalam keadaan kafir. Wa yumsi mu'minan, berpetang ia laki-laki itu dalam keadaan mu'minan beriman. Wa yusbihu, dan berpagi-pagi ia laki-laki kafiran, hal keadaan kafir ataupun ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maksud Nabi SAW, fitnah tu terlampau hebat sangat ataupun dahsyat sangat. Fitnah tu terlampau buruk sangat.
ataupun terlampau kuat sangat sampaikan ada orang yang berubah daripada beriman kepada kufur kepada Allah dalam masa yang sangat pantas, masa yang sangat cepat. Nak cerita kata ujian yang besar tu, orang berubah dengan begitu pantas sekali. Subhanallah, ada orang yang dulu dia jaga dirinya, dia jaga imannya, jaga agamanya, tapi bila datang ujian dugaan, ujian fitnah, ujian dengan harta benda, ujian dengan kemewahan, ujian dengan pangkat, ujian dengan pengaruh, maka waktu tersebut kadang-kadang dia akan sanggup meninggalkan agama yang ada dalam dirinya. Dia tak boleh nak tegakkan lagi agama ataupun syariat yang dia ketahui yang ada dalam dirinya. Dia tahu salah tapi dia buat juga. Subhanallah, dia tahu benda tu tak betul tapi dia buat juga. Pasal apa? Pasal dia tak mampu nak menahan diri daripada ujian-ujian tersebut. Subhanallah, ada orang berubah sekelip mata sahaja. Pagi iman, petang kufur. Petang iman, petang kufur. Adapun pagi mungkin dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh jaga solatnya, boleh baca Qurannya, petangnya dia dah melakukan dosa kepada Allah. Dia buat maksiat kepada Allah. Ataupun dia melanggar perintah Allah. Mungkin dia mencuri, pagi dia solat, petang mungkin dia curi, ataupun dia melakukan kezaliman kepada orang lain dan seumpamanya. Pasal apa? Itu ujian. Subhanallah, ada orang yang sanggup menjual agama sebab takut kepada orang, takut kepada manusia, lebih takut daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sebab itu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Wahai Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Tetapkan hati kami, tetapkan hati kami di atas agamamu yang sebenar, sehingga kita boleh berjalan ataupun boleh menempuh tapi tak menggadaikan agama Allah. Tetapkan hati kami ala dinik, di atas agamamu, wa ala ta'atik, dan di atas ketaatan kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sebab kita takkan mampu, kita tak ada daya dan upaya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita rasa dah kuat dah, iman dah kejap dah kukuh dah. Belum tentu kita boleh bertahan, sebab hati manusia itu bukan kita yang kuasai. Hati kita pun bukan milik kita. Kita pun tak menguasai hati kita. Yang menguasai hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu senantiasa kita berhajat dan juga kita bergantung diri zahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari berharap pertolongan Allah. Setiap hari, bahkan setiap detik, setiap saat, setiap ketika, senantiasa kita perlu dan berhajat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Doa yang kita duk baca tu, lepas sembahyang pun kita baca juga, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami selepas engkau memberikan petunjuk kepada kami. Kami dah tahu dah dapat petunjuk dah,
dah dapat panduan dah ada ilmu dah. Subhanallah, jangan kau palingkan hati kami ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan engkau kalihkan ataupun palingkan hati kami setelah mana engkau telah memberi petunjuk hidayah kepada kami. Subhanallah, kita tahu benda itu benda yang benar, kita tahu benda itu benda yang betul, dan kita harap kita berpegang dengan kebenaran dan juga benda yang hak sampai akhir umur kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya iman itu dia boleh bertambah, dia boleh berkurang. Subhanallah, dia boleh naik, boleh turun. Iman naik itu dengan apa? Dengan banyak taat kepada Allah. Iman berkurang, iman turun itu sebab apa? Sebabnya kurangnya taat, banyaknya maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Walau macam mana pun kuat taat ke, hebat macam mana pun, kita tak boleh berasa kuat dengan amalan kita. Semua itu mesti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa berhajat kepada Allah, sentiasa meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah taala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qa'idu fiha khairun minal qa'imi. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'imi. Al-qa'idu, orang yang duduk, fiha, di dalam fitnah ataupun pada fitnah itu, khairun, lebih baik, minal qa'imi, daripada orang yang berdiri. Orang duduk lebih baik daripada berdiri. Maksud orang yang duduk, yakni orang yang dia jauh daripada fitnah ataupun dia berdiam diri. Ketika berlakunya fitnah, pergaduhan, perbalahan, maka dia tak mencampurkan dirinya. Dia tak cari pasal ataupun tak sibuk nak campurkan urusan dengan pergaduhan manusia dan seumpamanya. Sebab kadang-kadang benda tu benda yang belum pasti, belum betul-betul benda yang kita tahu secara detail lagi. Dengar berita saja, baru dengar saja, tapi dah macam-macam dah dia buat kesimpulan. Subhanallah, ini bahaya. Sebab itu orang yang duduk, maksud kata dia tak cepat untuk masuk campur urusan pergaduhan, perbalahan orang lain seumpamanya, tak cepat menghukum, tak cepat buat kesimpulan, tak cepat menuduh. Dia jaga dulu. Dia tak selagi mana tak tabayun, maka dia tak bagikan kesimpulan lagi, tak dengar kedua pihak lagi. Maka orang macam ni, subhanallah, dia jaga diri dia. Dia tak tahu benda yang mana yang betul, yang salah lagi. Dan sebab itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut dia nak bercakap tentang orang lain. Orang takut kepada Allah, dia takut nak ataupun nak komen tentang urusan orang yang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Sekarang zaman kita zaman media sosial, mungkin inilah fitnahnya yang disebutkan oleh Nabi SAW, antaranya 1400 tahun yang dulu. Subhanallah, orang cepat sangat masuk campur ataupun komen, mungkin bukan depan mata dia tapi di alam maya, sedangkan dia pun tak tahu berita itu sahih ataupun tak sahih, betul ke tak betul. Mungkin inilah sebahagiannya yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang duduk itu lebih baik daripada orang berdiri. Dia tak cepat nak hukum orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala, falyaqul khairan, maka hendaklah
dia bercakap khairan, kebaikan. Ataupun kalau tak boleh nak kata benda baik, tak boleh nak elokkan perkataan dia dengan perkataan yang elok kepada orang lain, nak damaikan, nak sejukkan orang lain, au liyasmut, ataupun diam. Itu lebih baik daripada bercakap benda yang tak baik, benda yang tak elok. Diam lebih baik lagi. Subhanallah. Kalau boleh cakap benda baik, ya silakan. Dah boleh kata benda baik, nasihat yang baik, ataupun sangkaan yang baik, boleh sejukkan, damaikan dan seumpamanya. Subhanallah, boleh banyak berzikir, baca Quran dan macam-macam benda lagi. Ya silakan. Bukan kata diam sampai tak mau dah zikir, tak mau tasbih, bukan. Benda yang tak baik tu kita diam. Benda yang baik silakan. Cakaplah, sebutlah Allah, selawatlah kepada Nabi SAW, bacalah Quran banyak-banyak. Itu tak apa. Yang ni tentang benda yang tak elok, benda yang tak baik. Subhanallah. Jadi maknanya apa? Kurangkan mengomen ataupun bercakap ketika zaman fitnah yang tak tentu mana betul mana salah. Jangan cepat bagi kesimpulan, menghukum sebelum benda tu betul-betul jelas kebenarannya. Subhanallah. Dan diam, kita diam sebab kita nak jaga iman, diam sebab nak jaga agama. Itu boleh jadi satu ibadah, jadi satu kebajikan pula. Kebaikan, pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Dan kata Nabi SAW, wal qa'imu fiha khairun minas sa'i. Bila berlaku macam-macam ujian fitnah yang macam malam, seperti malam yang kelam, tak jelas mana betul mana salah. Nabi sebut tadi perumpamaannya macam malam yang sangat kelam, gelap gelita, tak jelas. Subhanallah, susah nak nampak yang betul-betul cerah, betul-betul jelas. Wal qa'imu fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berdiri itu lebih baik minas sa'i, daripada orang yang sa'i, itu orang yang berlari ataupun yang bersegera masuk dalam urusan tersebut ataupun fitnah tersebut. Wal qa'imu fiha, orang yang berdiri padanya pada fitnah itu, khairun, lebih baik daripada orang yang berlari, orang yang berjalan pi cepat-cepat, kalut-kalut nak masuk urusan orang sedangkan dia pun tak tahu benda tu macam mana keadaannya. Subhanallah. Yang tadi yang duduk, yang tadi kemudian berdiri. Kemudian yang berdiri tu lebih baik, yang duduk tu jauh lagi. Maksud dia selamat lagi sebab dia jauh, dia tak berdiri. Kemudian orang yang berdiri dia tak pi lagi. Dia lebih baik daripada orang yang pi kalut-kalut masuk urusan benda yang tak pasti. Subhanallah. Itu masih lebih baik lagi daripada orang yang berlari, dia mencari, menyerumuskan dirinya dalam fitnah tersebut. Hari ini orang bukan hanya sekadar masuk urusan benda yang tak pasti, bahkan dia menyebarkan pula. Benda tu tak tahu betul tak betul, tapi sebarkan pula berita yang tak tahu benda tu macam mana. Kemudian hasut orang lain pula, hajak geng pula masuk pakat-pakat komen, hajak kawan-kawan grup. Subhanallah, membesarkan lagi pergaduhan dan seumpamanya. Itu dalam media sosial. Di luar pun mungkin macam tu juga. Subhanallah, ini bahaya. Dia bukan sahaja merosakkan dirinya, tapi dia merosakkan juga orang lain. Orang yang beriman sebenarnya dia tak seronok benda-benda macam ni, tentang keaiban orang ke, tentang kelemahan orang Islam yang lain ke, tak seronok. Tentang pergaduhan ke, hati tak tenang tengok macam ni. Kalau boleh dia nak elokkan, kalau boleh sungguh-sungguh nak baikkan. Sama-sama orang beriman ni, kalau boleh nak damaikan, ikut kemampuan masing-masing. Kalau tak mampu, maka jangan dia keruhkan lagi keadaannya. Dia diam, dia jaga dirinya dan seumpamanya. Kalau boleh dia diam damaikan, itu memang terbaik. Boleh elokkan, boleh baikkan hubungan antara satu dengan yang lain, itu yang terbaiknya. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara
illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali orang yang menyuruh. Tak ada kebaikan orang yang berbisik, yang bercakap, kecuali orang yang menyuruh. Menyuruh apa? Menyuruh bersedekah, suruh orang buat baik, hajakkan orang ini sedekah itu baik, boleh menghapuskan dosa, berikan galakkan untuk banyak bersedekah, boleh selamatkan diri daripada perkara yang tak elok dan seumpamanya. Atau berbuat kebaikan, ataupun au ma'rufin, melakukan kebaikan, ataupun islah, ataupun islahin bainan nas, ataupun mengelokkan, mendamaikan, membaikkan bainan nas, di kalangan manusia, di antara manusia. Itu yang terbaiknya. Tak ada kebaikan pada bisikan-bisikan ataupun perkataan-perkataan apa sahaja, melainkan ajak orang bersedekah, ajak orang buat baik, cerita kepada orang tentang kebaikan, amal soleh, ketaatan kepada Allah, dan mendamaikan, mengelokkan, membaikkan hubungan antara satu dengan yang lain, bainan nas, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maka Allah puji orang yang mendamaikan manusia setakat kemampuannya, usaha, kemudian tawakallah, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan jadi orang yang menambahkan lagi pergaduhan sahaja, jangan jadi batu api sahaja. Ini yang sikap yang sangat buruk, yang paling buruk sekali. Na'udzubillah min dzalik. Qalu, berkata mereka itu Nabi sallallahu, mereka itu sahabat. Qalu, bertanya mereka itu sahabat Nabi SAW, bila mana Nabi kata fitnah itu dahsyat, akan datang nanti ni, akan berlaku macam malam yang kelam. Orang yang beriman pagi, petang boleh kufur dah. Pagi dia boleh semayang, zikir, baca Quran, petang dia boleh curi dah. Nak kata fitnah itu dahsyat. Subhanallah. Kemudian sahabat pun tanya, fama ta'muruna ya Rasulullah? Sahabat tanya kepada Nabi SAW, maka apakah yang engkau perintahkan? Engkau perintahkan akan kami. Maka apa dia yang engkau perintahkan akan kami? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah amalan ataupun perkara yang kau nak suruh kami buat? Kalau berlaku macam tu ya Rasulullah, subhanallah, kami kena buat apa? Apa yang sepatutnya kami kena lakukan? Ini sahabat Nabi SAW bila dengar benda-benda yang macam ni, benda-benda yang menakutkan, bila tahu ini benda yang mudarat, ini benda yang bahaya, maka mereka nak cari jalan untuk selamatkan diri dan iman mereka. Dia bertanya sebab apa? Sebab nak beramal. Kami kena buat apa ya Rasulullah kalau berlaku macam ni? Subhanallah, itu tanya kepada Nabi SAW. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah olehmu akan orang-orang yang ahli zikri, orang yang ada ilmu pengetahuan, jika kamu tak mengetahui. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kunu ahlasa buyutikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunu, jadilah olehmu ahlasa buyutikum, akan pelana-pelana ataupun pelapik-pelapik buyutikum, rumah-rumah kalian, rumah-rumah kamu. Ahlas, pelapik ataupun pelana. Maksud kata pelana tu yang kalau unta, yang duduk atas unta tu, yang sentiasa melekat di atas unta, belakang unta,
tempat pelapik bila orang nak naik itu pelana. Nabi buat perumpamaan supaya para sahabat tu betul-betul faham, sebab pelana pelapik ni memang tempat ada duduk melekat atas unta je. Maksudnya apa? Bila fitnah tu main dalam keadaan yang dah besar, tak boleh nak kawal, tak terkawal, tak mampu kita nak ubah dan seumpamanya, lebih baik duduk di rumah. Itu maksud pelana tadi. Macam pelana tu yang melekat. Nabi buat kiasan perumpamaan. Lebih baik apa? Duduk di rumah, jaga diri, jaga iman, jaga agama daripada keluar rumah yang boleh menimbulkan banyak benda yang merosakkan diri kita. Keluar saja boleh merosakkan pandangan, keluar saja boleh merosakkan lisan, keluar saja boleh merosakkan tangan, macam-macam benda lagi. Keluar saja boleh merosakkan hati lagi. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Nabi SAW, banyak duduk di rumah ataupun melekat di rumah. Lebihkan duduk di rumah. Tapi duduk di rumah pun macam kita sebut, bukan duduk goyang kaki, makan minum tidak. Maksudnya duduk di rumah tu kuatkan imannya di rumah dia. Dia jaga solatnya, dia mengaji dan seumpamanya, dia berzikir, dia mengajar ataupun dia muhasabah, islahkan diri dan macam-macam lagi kebaikan. Subhanallah. Kecuali pada tempat-tempat yang boleh menyelamatkan dirinya. Tengok tempat kalau dia keluar rumah, majlis ilmu, itu dapat memberikan kekuatan, panduan kepada dirinya. Dia keluar tempat yang macam tu, ataupun ke masjid, solat berjamaah dan seumpamanya, itu dia kena keluar. Subhanallah. Jadi lebih pada tu, untuk urusan-urusan yang lain, banyak duduk di rumah. Orang beriman, jadikan rumah tersebut tempat turunnya rahmat, tempat pengukuhan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, bukan tempat pergaduhan, perbalahan, tempat kelalaian. Sebab kadang-kadang rumah pun boleh jadi tempat kelalaian. Lebih lalai daripada luar pun ada. Kadang rumah jadi tempat yang lebih lalai daripada luar pun ada. Dalam rumah macam-macam ada. Dengan TV-nya, dia macam speaker besarnya macam duduk dalam pawagam. Rumah jadi macam pawagam. Karaoke-nya macam-macam. Kadang-kadang dalam rumah ni, bukan di luar, lebih lalai daripada di luar lagi. Ada juga macam tu. Maksud di rumah di sini, hidupkan dengan kebaikan. Bacaan Quran, dengan zikir, dengan selawat dan seumpamanya. Menjaga penglihatan, pendengaran, bukan di luar saja, di rumah pun. Sebab apa macam tu? Sebab kadang-kadang di rumah pun lebih dahsyat lagi daripada di luar. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang yang beriman, yang menjaga diri mereka. Rumah sepatutnya menjadi tempat turunnya rahmat daripada Allah, bukan tempat turun bala pula. Nak duduk di mana lagi kalau rumah pun jadi tempat yang penuh dengan kelalaian dan jadi mengundang pula kemurkaan, kemarahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Beruntunglah orang yang dapat menjaga, mengawal lisannya. Untung dia kalau dia dapat jaga lidahnya. Sebab bukan senang nak jaga lidah. Bukan mudah nak jaga lisan. Sangat payah. Sebut mudah, tapi nak kata, nak jaga tu payah. Bila main ujian, dia akan keluar macam-macam. Beruntunglah orang yang menjaga lidah. Sebaliknya, tak beruntung rugi, lawan untungnya rugi. Rugi dan kebinasaan, kecelakaan orang yang tak menjaga lidah. Na'udzubillah min dzalik. Tuba liman malaka lisanahu. Untunglah orang yang dapat kawal, menjaga lisannya. Wa wasi'ahu baituhu. Dan rumahnya menjadi tempat yang memadai untuknya, untuk menjaga dirinya daripada kelalaian, kealpaan, keburukan. Jauhnya dia daripada Allah. Wa baka ala khati'atihi. Dan orang yang
menangisi, yang menyesali dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada kita ada dosa. Mustahil kita tak ada dosa. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Kita ada kesalahan kita. Tetapi dengan kesalahan tersebut menyesal, menangis. Menangis di atas kejahatan kita, keburukan kita, kehinaan kita kepada Allah, kejahatan kita kepada manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dosa adalah orang yang cepat-cepat dia kembali ataupun dia bertaubat kepada Allah, dan cepat-cepat dia minta maaf kepada orang kalau ada salah silap sesama manusia sebelum balik ke alam kubur, sebelum kembali ke alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bila habis waktu masa di dunia, tak ada kesempatan lagi nak taubat. Bila habis waktu masa di dunia, tak ada peluang lagi nak minta maaf. Subhanallah, di akhirat belum tentu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kata Nabi SAW, kunu ahlasa buyutikum. Jadilah olehmu pelana-pelana ataupun pelapik-pelapik rumah-rumah kamu. Apa maknanya? Ai yakni ilzamu buyutakum kama yalzamul hinsu dhahral jamali. Itu maksudnya. Maksud hadis tadi apa? Lazimkan olehmu akan rumah-rumah kamu. Maksud tetapkan olehmu, sentiasa kamu duduk di rumah maksudnya. Banyak duduk di rumah. Lazimkan olehmu buyutakum akan rumah-rumah kamu. Kama, seperti mana, seumpama yalzamul hilsu dhahral jamali, sebagaimana lazimnya ataupun tetapnya, kekalnya ataupun apa nama ni, melekatnya pelana tempat duduk itu, pelana ataupun tempat duduk atas unta tadi itu, dhahral jamali, di belakang unta, akan belakang unta. Macam tu pelapik unta yang duduk atas unta tu, dia bukan pergi mana, dia melekat kat situ. Itu perumpamaan Nabi SAW berikan kepada kita supaya banyak di rumah macam pelapik unta. Sebab pelapik unta dia tak bergerak dah, dia duduk atas tu je. Jadi maksudnya banyakkan duduk di rumah bila berlakunya fitnah, ujian-ujian yang besar ini. Subhanallah. Sebab pelana dia tak mudah nak orang nak cabut buang pergi main dak, dia susah nak cabut main seumpama. Memang itu tempat dia. Sentiasa melekat di belakang unta. Maka macam tu jugalah Nabi bagi tahu kepada kita, kita kena jaga diri kita ketika berlakunya fitnah, ujian-ujian yang besar. Subhanallah, maksudnya janganlah kita selalu nak keluar cari cerita, nak cari berita-berita yang panas. Jangan suka nak menyibukkan diri dengan pembalahan, pergaduhan yang boleh mengerukkan lagi keadaan. Kalau nak baikkan tak apa, jangan campur yang boleh memburukkan lagi keadaan. Tapi kalau nak membaikkan, ahlan wa sahlan, silakan. Subhanallah. Dan jangan jadi penyampai berita, cepat dari berita. Gunakan masa untuk baiki dengan solatnya, baiki diri, bacaan Qurannya, berzikirnya untuk kuatkan iman dan seumpamanya, didik diri kita, muhasabah dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab orang yang biasanya, orang yang sibuk dengan dirinya sendiri ataupun sibuk memperbaiki diri sendiri, biasanya dia tak dan. Bahasa kita tak dan, maksudnya dia tak sempat nak cari kesalahan orang lain. Kalau cari kesalahan diri sendiri, kalau baikkan diri sendiri, tak ada masa, ataupun dia tak nampak kekurangan orang lain, nampak banyak kekurangan diri sendiri dan memperbaiki diri sendiri. Subhanallah, itulah jalan yang selamat di akhir zaman ataupun zaman fitnah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman,
jagalah diri kamu. Subhanallah. Kemudian wa fi marasilil Hasanil Basri radhiyallahu anhu wa ghairiha, wa fi marasilil Hasani Al-Basri radhiyallahu anhu wa ghairiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada segala hadis mursal, marasilil Hasani, pada semua hadis-hadis mursal Al-Hasanil Basri, Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, wa ghairiha, dan lainnya, lain daripada segala hadis mursal tadi itu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata pengarang kita mendatangkan satu lagi riwayat. Riwayat ini ataupun hadis ini sebagai penguat kepada hadis-hadis yang dah cerita kepada kita sebelum ini. Hadis ini hadis mursal. Jadi ulama tidak melihat pada satu hadis saja, tapi mereka menghimpunkan riwayat-riwayat hadis yang bila didatangkan hadis tersebut saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Apa kata Nabi SAW? Ni'ma mawadhi'ul mu'minina buyutuhum. Ni'ma mawadhi'ul mu'minina buyutuhum. Sebaik-baik tempat-tempat bagi segala orang yang al-mu'minin, sebaik-baik tempat orang yang beriman. Ni'ma mawadhi'ul mu'minina, sebaik-baik tempat-tempat orang yang beriman. Buyutuhum adalah rumah-rumah mereka. Subhanallah, rumah orang beriman itu tempat yang terbaik ketika berlakunya macam-macam pembalahan ataupun ujian-ujian yang tak mampu kita nak tempuh. Subhanallah. Jadi Nabi, sebaik tempat kata Nabi, rumah kita. Maksudnya bukan meninggalkan masjid ataupun sampai tidak menunaikan tanggungjawab mencari rezeki yang wajib diberikan, nafkah dan seumpamanya. Maksudnya apabila fitnah itu dah terlalu hebat, terlalu dahsyat, maka rumah menjadi tempat yang selamat untuk kita menjaga iman, menjaga agama, menjaga diri. Di rumah kita boleh, dengan kita sebutkan tadi, solat kita, mengaji kita, zikir kita dan seumpamanya, muhasabah, daripada keluar mencari cerita tentang orang lain. Lebih baik kita baiki diri kita sendiri. Tapi kalau keluar untuk benda yang baik, itu tak ada masalah. Masjid, surau, mengaji dan benda-benda yang elok itu tak bertentangan. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kata ulama, maksud kata Nabi, sebaik-baik tempat orang beriman rumah-rumah kamu. Apa maknanya? Kata ulama, makanuhum alladhi ya'taziluna fihi. Maksud rumah tadi itu adalah makanuhum, tempat mereka itu, yang tempat mereka orang beriman itu, alladhi ya'taziluna fihi, yang mengasingkan diri mereka itu orang beriman, fihi, padanya, pada tempat tersebut. Itulah tempat mereka beruzlah, tempat mereka mengasingkan diri. Maksud rumah di sini bukan semata-mata rumah yang kita duduk saja. Rumah macam dibina bangunan untuk kita duduk, kediaman, bukan tu saja. Tapi tempat apa saja, tempat yang boleh memelihara diri kita, menjaga iman kita. Subhanallah, rumah itu yang dapat bantu kita untuk taat kepada Allah, itu tempat yang terbaik. Mengasingkan diri daripada orang lain, daripada manusia. Tapi mengasingkan diri ini bukan kerana kebencian, bukan. Tapi sebab nak jaga diri kita, nak kuatkan iman dulu. Takut kita pun
tak mampu juga. Kalau kita tak mampu nak ubah fitnah, maka jangan pula kita termasuk sebahagian daripada fitnah. Sebab tu kita jaga tu. Kita nak hindarkan diri kita daripada benda yang kita tak mampu nak tempuh. Itu je. Subhanallah, tinggalkan benda yang tak baik, bahkan sia-sia pun kita kena tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Antara tanda eloknya, baiknya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan benda yang tak ada kaitan dengan dirinya. Tinggalkan, itu yang terbaik. Subhanallah. Wa illa faqad takunu. Tengok dalam kitab kita, wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika tidak, rumah itu tak jadi tempat untuk kita dapat jaga diri kita. Faqad takunul uzlatu fil kuhufi. Wa illa, dan jika tidak, yakni jika rumah itu, rumah kita lah, tak dapat nak jaga diri kita, rumah pun tak selamat. Kalau rumah pun macam-macam benda tu ada, karaoke ada, kemudian ada program pun ada dalam rumah, macam-macam ada dalam rumah, tak boleh selamat juga di rumah. Takunul uzlatu fil kuhufi, maka sesungguhnya adalah pengasingan diri itu pada segala gua ataupun di gua-gua. Asingkan diri macam tu sekali maksudnya. Nak cerita bila berlaku berat sungguh benda yang boleh merosakkan diri kita. Subhanallah. Jadi tujuan utama bukan rumah tu saja, tapi maksudnya tujuannya nak selamatkan tu. Itu yang pertamanya. Tak kiralah tempat macam mana pun, tapi nak selamat tu. Selamatkan iman, nak selamatkan agama tu. Kalau rumah tak boleh jadi tempat selamat, maka di gua-gua, kata ulama. Subhanallah. Dia berpindah tempat yang lain yang lebih elok, boleh selamatkan imannya. Yang penting, yang boleh membantu dia taat kepada Allah, yang bantu dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu besar? Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah padanya? Luas bumi Allah. Cari tempat yang selamat, cari tempat yang boleh jaga diri kita, tempat yang boleh jaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamakan apa? Bila sebut kata gua, mungkin benda tu tempat yang tak selesa. Kekurangan kalau di rumah macam-macam ada. Nak makan apa, semua ada. Peti air buka bila-bila masa saja, insya-Allah ada. Subhanallah. Macam nak apa saja boleh makan. Nak makan apa pun, Grab ada, boleh hantar mai. Tapi kita sini tak ada, tak sampai. Tempat kita belum sampai lagi Grab. Hantar makanan, nak order lah sampai. Subhanallah. Tapi dah masuk gua, orang nak hantar makan tak sampai lah. Kita macam gua kat lah ni, dalam pondok ni. Ni kira uzlah kat ni, mudah-mudahan insya-Allah. Uzlah jauh daripada, jadi susah nak dapat benda-benda yang macam susah. Boleh jadi uzlah juga. Bukan gua aja, tempat yang boleh selamat. Dalam gua lagi dahsyat, lagi teruk. Yang penting apa? Bukan keselesaan. Yang penting itu adalah penjagaan iman maksudnya, ataupun agama kita. Berpindah demi agama. Itu yang dipuji, itu yang diperlukan. Subhanallah. Contohnya kata ulama, kama qala ta'ala, seperti mana qala ta'ala telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh awal fityatu ilal kahfi, sebagaimana telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, idh awal fityatu ilal kahfi, tak kala berlindung semua pemuda itu ke gua. Itu bagaimana pemuda, kisah Ashabul Kahfi sebagai contohnya. Itu contoh, maksud kata pemuda Ashabul Kahfi, mereka bukan masuk dalam gua sebab ataupun kerana takut, kerana mereka tak mau nak berusaha ataupun hanya nak berehat semata-mata. Bukan takut kepada apa pun benda, tapi mereka takut iman tu tak terjaga.
Mereka masuk dalam gua sebab nak menjaga iman daripada raja yang zalim pada zaman tersebut. Jadi Allah rakamkan kisah ini dalam Quran. Allah puji mereka. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, mereka sanggup tinggalkan kesenangan hidup mereka, rumah mereka, ataupun tempat tinggal mereka, kampung mereka. Demi apa? Demi agama. Demi nak menjaga iman. Subhanallah. Ini agama tu maksudnya lebih mahal lagi, lebih bernilai daripada harta benda. Itu Allah puji sebab mereka sanggup tinggalkan harta benda mereka, kekayaan mereka, ataupun benda apa saja mereka ada, tinggalkan. Nak cerita kata iman itu lebih berharga, lebih bernilai. Agama tu lebih berharga, lebih bernilai daripada keselesaan hidup. Duk luar mungkin lebih selesa, tapi selesa hidup itu tak bermakna kalau agama kita tak terjaga. Subhanallah. Jadi kalau terpaksa memilih, kalau terpaksa pilih antara dunia dengan agama, nak jaga agama, dan Allah sendiri bagi panduan dalam Quran kisah Ashabul Kahfi, pilih agama, pilih jaga iman kita. Walaupun susahnya kita, duduk di luar mungkin senang, mudah, apa-apa pun mudah, lain pun mudah di luar, masuk dalam mudah payah, nanti pun tak dapat susah sikit. Akan datang wallahualam lah. Waktu sekarang ni payah sikit, ni payah. Subhanallah, contoh macam tu. Kalau terpaksa pilih antara dunia dan agama, maka sudah pasti agama. Itu petunjuk daripada Allah, daripada Nabi SAW. Subhanallah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu ialah beberapa orang pemuda. Pemuda ni yang beriman kepada Tuhan mereka. Mereka beriman kepada Allah. Kemudian kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Pemuda tadi, Ashabul Kahfi. Subhanallah, Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Contoh tauladan yang sanggup berkorban demi agama, Allah bagikan pertolongan kepada orang yang ikhlas, yang menjaga diri mereka, mengasingkan diri mereka. Subhanallah. Sebab itu dalam kitab Qatrul Waithiyah disebutkan, diceritakan, kitab tasawuf ceritakan ahli sufi daripada zaman sahabat, bahkan zaman Nabi SAW, sampailah zaman seterusnya, mereka mengasingkan diri. Mungkin nak menjaga diri mereka, mengasingkan diri daripada makhluk. Maksud apa? Melazim duduk dalam khalwah, duduk di gua bukit. Ada juga macam tu. Sebab apa? Ni sebut dalam kitab tu macam ni. Kerana, itu matan dia, kerana menuntut, nak mencari berkekalan mereka itu dengan berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu dalam kitab sebut macam tu. Kerana, sebab apa asingkan diri daripada makhluk? Kerana menuntut berkekalan, ini sentiasa mereka itu dengan berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mereka memilih menyendiri khalwat sementara waktu. Sementara waktu untuk kuatkan iman mereka. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, menyendiri di rumah ke. Nabi di gua. Nabi SAW di mana? Di gua. Itu ada contohnya. Maksud kata ada sandarannya. Tapi bukan selamanya. Dah kuat, keluar balik, ajak orang, dakwah dan seumpamanya. Dalam satu hadis daripada Sayyidina Aisyah binti Abi Bakr radhiyallahu anha, wa hubbiba ilaihi al-khala'u fa kana yakhlu bi ghari hira'in. Dijadikan baginda suka bersendirian. Kemudian baginda berkhalwat, bersendirian di mana? Di gua. Nabi bersendirian di mana? Di gua Hira. Itu bersendirian Nabi SAW untuk ataupun menguatkan zahir batin Nabi. Dan kemudian Nabi keluar ataupun berdakwah, mengajak orang dan seumpamanya. Maksudnya apa? Khalwat itu ada dalam agama kita. Itu ada waktunya.
untuk kita kuatkan daripada benda-benda yang tak elok, seumpamanya ahli sufi, orang dekat dengan Allah. Walaupun dalam rumah mereka ada bilik-bilik dia, mungkin tempat mereka berkhalwat, menyendiri, buat satu bilik khas. Walaupun dalam rumah pun asingkan daripada benda-benda yang lain, daripada keluarga. Walaupun kau satu rumah sekali, tapi satu bilik, jadikan bilik itu untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk muhasabah. Itu bilik mereka. Subhanallah. Sebab almarhum dulu macam tu. Ada ayahanda almarhum tuan guru, dulu dia ada satu bilik, bilik khas, kunci lah. Tempat tu dia berkhalwat, maksudnya menyendiri lah. Almarhum, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Mungkin bukan di gua, dalam rumah sendiri pun, tapi menyendiri daripada benda-benda yang lain. Duduk seorang-seorang, ada biliknya. Subhanallah, itu dulu. Baik, kemudian kata musannif rahimahullah, wa qad dakhala wallahu subhanahu wa ta'ala alam.